awak tak ajak saya pun pergi Pulau Bangkok. Awak kan bawa balik. Tapi awak tak ajak saya pun. Saya ajak awak kan. Saya ajak awak kan pergi. Awak nanti saya nak ajak awak. Kita pergi PD nak awak. Pergi PD? Buat apa? Nanti awak je saya. Awak. Boleh tak kalau sebelum tidur saya tinggal saya nak video call awak. Boleh tak? Saya tak boleh tidur. Awak nak video call saya? Jam berapa tu? Jelah, lepas awak buat kerja live tu, kita video call lah. Lepas tu kalau kita nak video call, kita nak berbual apa? Kita berbual lah cuci sikit. Tak betul lah, nanti orang tahu. Saya cakap terus terang, kalau saya video call, saya akan jadi cicak. Tiba-tiba saya video call, saya akan jadi cicak je. Macam tu. Tak apalah, awak jadi cicak pun tak apa, saya je sanggup. Awak? Video awak tu, saya suka tengok yang lagu tu. Awak cute sangat. Lagu yang mana Yang lagu tu. Yang mana awak boleh? Yang mana? Awak boleh gayakan semula? Saya lupa lah. Kejap awak. Ni lagu ni awak pada buat gaya macam tu. Saya suka. Awak? Ya. Saya nak jumpa awak lagi. Boleh tak? Okey, awak tahu tak saya akan accept orang yang macam mana? Yang macam mana? Lagi tahu. Awak tak pernah tanya lagi apa yang perempuan yang saya suka. Okey, bagi tahu. Awak dah ada ciri-ciri unik. Tapi adakah awak boleh buat 3 benda ni? Apa dia? Bagi tahu saya. 1, bunyi kuda. Tak nak lah. 2, bunyi harimau. 3, rap. Kalau anda kata 3 ni tak lepas. Okey, awak dua tu saya tak nak. Rap saya tahu awak boleh. Tapi tak semua orang boleh buat bunyi kuda. Dan tak semua orang boleh buat. Awak, itu awak bagi saya. Harimau. Saya bagi awak pula. Saya dah boleh. Awak nak kat saya kan? Sekarang ni awak nak kat saya. Dan saya boleh terima awak kalau awak boleh buat bunyi tu. Tak. Awak pun kena buat juga. Mana cik? Okey, apa benda? Buat bunyi apa? Pertama, saya nak awak bunyi kambing. Okey. Kalau kedua, bunyi singa. Okey. Kalau ketiga, awak kena cakap I love you Ratu Farah Diva. I love you Ratu Farah Diva. Sorry to say, saya takkan sebut selagi awak tak buat bunyi tu. Awak kena sebut I love you Ratu Farah Diva. Siapa yang nak siapa sekarang ni? Saya boleh kick awak bila-bila masa tau. Kalau awak nak kat saya ni jenis satu awak kena ingat. Awak kena terima baik buruk saya. Alah, awak ni jangan sombong. Sebab tu, orang boleh suka saya tapi orang tak boleh tak terima perangai saya. Awak, saya boleh terima perangai awak. Okey, sebab apa? Okey awak, saya minta bunyi mudah je. Bunyi harimau dengan bunyi kuda. Lepas tu rap. Rap saya boleh buat sayang. Kuda boleh buat you. Awak tengok contoh kuda. Cuba buat. Okey, kuda saya bunyi macam ni. Harimau saya pula, saya tak suka yang harimau yang harimau, saya suka yang garang. Yang mempunyai prinsip garang macam ni. Awak boleh buat? Harimau tak boleh buat. Okey, cuba buat bunyi harimau. Tapi saya malu tak, Mak. Awak takkan boleh challenge
saya punya ex yang nama Nabila. Oh, Nabila tu siapa? Nabila tu orang Terengganu. Dia boleh buat bunyi kuda, dia boleh buat bunyi harimau dan dia juga boleh rap. Dan bahkan dia juga boleh beatbox. Oh, maknanya awak dah pernah ada girlfriend lah. Mestilah ada. Kalau anda kata muka macam saya ni tak ada, nampak saya suka sejenis. Tapi sekarang ni saya tengah nak buka hati. Saya tengah nak buka hati, tapi bila mana awak datang pula, awak pula nak suruh saya ikut cara awak. What the fish in the beginning? Awak tanya saya. Okey, saya jawab apa yang cita rasa awak. Tapi cita rasa saya awak tak pernah tanya. Sebab tu dalam hubungan Awak takkan ada chemistry. Awak kalau bunyi harimau, kita kena buat keji sikit. Saya tak suka tak perempuan gedik. Saya paling red flag perempuan gedik. Itu saya. Ya, tapi saya ni pandai menggoda lelaki. Awak goda lelaki tapi bukan saya. Saya nak goda awak, boleh? Awak goda lelaki tapi awak bukan goda saya. Maaf cakap Tapi waktu saya jumpa awak tu, jujur saya kata awak memang cute. Esok. Lah, itu awak tengok saya. Mata orang lain asing-asing, lain-lain. Tapi kalau awak tak boleh buat apa yang saya minta, it's okay. Hari ni, today is today, not tomorrow. Okay, saya minta diri dulu dan saya harap awak sendirilah yang keluar. Saya baru nak terbuka hati nak ikut awak pergi review dan sebagainya. Tapi cita rasa saya tak pernah perempuan tanya awak nak sini balik. Awak mengajuk ke? Jangan mengajuk. Jangan tungkat dagu boleh tak? Jangan tungkat dagu. Saya cakap tu sekarang, jangan tungkat dagu. Majuk kau lah. Kuda saya tak reti buat. Saya cakap kau, awak boleh tak jangan jadi seorang perempuan annoying yang tahu lelaki tu sedang merajuk atau marah tapi tanya, merajuk ke? Itu salah satu perempuan yang tak bagus. Betul saya cakap. Itu salah satu perempuan yang tak bagus yang dah tahu lelaki tu sedang merajuk, lelaki tu sedang marah tapi dia tanya, merajuk ke? Okey. Tak, awak kata awak pandai pujuk betul. Saya nak tengok macam mana awak pujuk, macam mana awak goda lelaki dia, tengok. Okey. Awak padam muka saya. Padam muka saya. Padam Awak janganlah maju. Awak tak patut buat tu. Awak, sebagai awak ni bunyinya bila? Baik, awak nampak saya dah mula senyum. Sebab apa? Saya suka yang garang. Okay, Saya suka awak ni, garang lagi. Itu punya apa, Wak? Harimau kan? Tapi saya suka yang garang, yang betul-betul garang. Dia macam ni, awak. Awak, harimau dia macam ni, awak. Harimau, dia tak ada bunyi sekali. Dia ada lain bunyi dia. Macam ni, sebelum awak naik live tadi, awak ada makan apa? Bangkai apa? Bau dong mulut. Mana ada bau? Tak ada pun. Bau lah. Awak. Awak tahu tak? Saya selalu naik live kawan awak tu. Okay. Saya tak nak tahu. Yang saya nak tahu tadi awak cakap awak ni pandai pujuk. Betul tak? Ya, saya pandai pujuk. Saya nak tengok lagi sekali awak pujuk dan awak goda. Okey, ini betul-betul saya tak ada buat apa-apa. Saya nak tengok je macam mana. Okey. Sayang, janganlah maju. Sayang,
Kalau awak nak, kalau awak mengajuk saya gigit awak. Awak mengajuk lagi sekali saya gigit awak. Awak nak saya gigit awak. Saya dah takkan merajuk. Tapi awak kena tahu, bukan saya tak merajuk disebabkan awak pujuk tau, tapi sebab saya seram. Okay, saya nak tanya awak. Apa? Nama awak Ratu betul? Saya Ratu Faradiba. Okay, kalau Ratu Faradiba, tak payah ini ni. Ya? Ratu Faradiba. Asal baik. Ha? Ratu Faradiba. Ya. Makan ini. Kenapa? Kan Ratu betul. Kalau ni dia apa? Tapi awak Kalau tak apa? awak tak kena kuat sikit. Jangan susah. Ratu Faradiba, kalau kan jumpa saya itu betul. Ha. Kalau ni apa? Tak tahu. Ya? Okey, awak. Awak tahu tak, saya sanggup duduk kat tepi tangga. Awak. Kau buat Demi apa? nak. Buat apa tepi tangga tu dul? Nampak kita tepi tangga tu. Tahulah buat apa tepi tangga tu. Cuma saya nak pulang awak lah. Kenapa je dalam bilik tak boleh berbual ke? Nanti ganggu orang tidur. Pergi pangkau buat apa? Saya ada ni event. Oh, event. Ada event apa tu? Event macam titim. Wait, awak, saya ada ingat satu video ni yang dia pakai, awak ada cap tak? Awak, saya punya cake cuma dekat Kelang. Tapi awak pernah tengok tak yang lagu Cool rap yo, cool rap yo. Awak pandai buat? Saya tak pandai tu. Tapi saya pandai nyanyi lagu Evoke. Okay, cuba. Budak Cubang Jaya memang ada gaya macam hari raya. Cuba dia pergi festi. Cucuk fesoking memang nampak boleh walaupun tengah miskin. Macam nak pimpin nak teka awet apa. Pakai topi KL lagi senang orang pandang. Dan nak ekolah kita tak pakai besada. Lu pakai suajing, kau pakai suah mambang. Evo. Apa banyak? 16. 12 dah 8. Yang boleh laku rakam dalam masa satu malam. 2 lah je dapat. Berbanyak putaran. Ini tadi lebih buah juga itu rakam. Kata buku besi, maka kami cekam. Lepas dari kegau, walau terputus lengan. Nah, trofi. Okey, Abang. Itu baru boleh. Saya tak, sumpah, awak dah kena cerita rasa saya. Sumpah, saya tak pernah dapat perempuan yang pro macam ni, gentle. Wih, gila, relax tu. Sebab sikit. Okay, apa lagi yang awak ada bakat? Maksudnya bakat awak tu memang padu lah. Okay, rap awak dah jangan rap. Memang saya dah tahu dah. Lagi okay, ada. Nak ke tahu? Nak tahu. Terima kasih Lukas. Sekarang kita baru 900 lurus. Ayah, korang duk gelak-gelak ni jalan rosak lagi. Ada awak, ada. Sabar. Ini memang best. Awak pun akan suka. Cuba. Okey, saya akan dudukkan awak. Ni. Jap. Dah. Ni, video ni yang saya suka tengok awak. Saya cuba awak, saya nak buat video ni awak kata tu. Boleh? Lagi sini boleh, lagi sini. Ha?
Lagi sekali. Nak ke buka? Kejap. Terima kasih. Nanti kalau saya jumpa awak, saya nak buat nanti. Awak dengan gigi awak. Boleh? Weh, guys, Aku ada plan. Aku talalan. Aku ada love masa ada gun. Aku ada lover. Aku ada enemy. Dia nak bis, aku bagi sekali burn. Aku ada ring. Dia nak lagi. Kalau nak sker, aku ada key. Yang ku loka kepala overseas. Gila masa aku busi. Kalau abang aku baik, aku mata. We are Damn. Kalau jumpa saya, kita akan buat. Tak nak tanya tadi, Bruce Lee ke Bruce Lee? Bruce Lee tu member Bruce ayah Lee. saya tau. Ha? Bruce Lee. Sebab saya dengar tadi macam Bruce Lee tu member ayah saya. Weh, awak memang saya nak tanya. Okay, jujur. Please awak jujur. Awak jangan menipu saya, boleh tak? Awak memang pernah masuk pertandingan menyanyi dan pernah masuk pertandingan menyanyi ke? Saya pernah masuk pertandingan uji bakat pertandingan menyanyi. Saya pernah masuk TV3. Okey, awak tahu tak sebenarnya saya tengah galau. Saya tengah galau. Awak ada tak lagu yang boleh menenangkan hati saya? Macam lagu lagi. Ada, saya ada lagu untuk awak. Kejap. Okay, yang relax, tenang sikit. Ini lagu memang best awak. Okay. Awak nak lagu? Okay, boleh? Siapkan muzik. Okay, boleh? Kejap awak. Saya buka. Boleh, bel. Terima kasih. Awak, kejap awak. Ikan lain. Okay. Saya bagi awak satu lagu. Okay, boleh. Okay. Kejap awak. Ni lagu tak awak. Okay. Situ. Sejak aku mengenali dirimu, bermacam duga yang ku hadapi. Ada kala tersentuh rasa hati, ada kala cemburu melukai, namun aku tempuri dengan sabar. Sejak aku jatuh cinta padamu, perasaan aku sering terganggu. Ada kala aku rasa curiga, ada kala cuma macam tak percaya. Adakah kau setia kepadaku? Awak dengar Oleh kerana hatiku setia, sebab itulah teguh cintaku. Oleh kerana hati sudah terpikat, sebab itu aku sayang. Dari hari ke hari aku terus melindungi, dan aku dapat rasakan betapa hatiku suka nak melepaskanmu. Biar terpaksa susah payah, namun aku relakan asalkan kita terus dapat bersama selamanya. Okay dah. Awak okey ke? Okey, dia galau. Okey. Memang padu awak saya, tapi kalau awak saya lebih suka rap lah daripada galau. Betul, rap saya lagi suka rap. Memang awak unik lah sebenarnya. Rap ada. Ada lagi rap?
Lagu Mimi Fly. Mimi Air Team. Lagu apa? Mimi Fly. Okey, boleh dicuba. Okay. Kau beragak pandai, sengit macam sak kedai. Mula mungkin depannya mula sibuk nak ikut perangai setan. Bila berlubang terlebih subang, bila subir dengan kau sumbang. Tengah berkembang ke debang nanti terjatuh ke dalam longkang. Dan terjatuh bau terada. Sekarang nasi dah diubah. Kenapa telefon aku tak angkat? Berkali dia mengukur, sekali sejak dikenal. Diam-diam salah orang dicari-cari. Saya sendiri berkemah. Depan bunyi. Mengatak di belakang. Sebab pasti di belakang. Cari sendiri. Dia bertahu sudah pakai sudang. Dia masuk panggung dan makan bungku. Bung. Memang tutup bungku. Langsung. Mana lagi? Mana? Itu dia betul macam ni. Dan aku tahu doi. Sebentar, apa doi? Tak percaya padamu lagi. Lebih baik engkau segera angkat. Tak percaya padamu lagi. Okeylah. Oh my god. Sis. Wow. Ya. Tak, awak lebih kepada marah saya tu. Weh, belah. Gedebum. Apa ni? Awak lebih kepada marah saya. Okey. Awak pasalannya awak menyanyi tu awak marah saya. Okey, apa beza awak dengan kanda? Terus ke bezanya. Beza apa beza awak dengan kanda? Tak tahu. Kanda dia comel. Tapi awak lagi comel. Dia terus menyanyi terus kepada pick-up line. Awak? Ya, saya. Kanda dia dah tidur ke? Dah tidur dah. Ada video. Ada video dia orang hantar kat saya, video kanda. Nak tengok? Video ada ke? Ada. Awak nanti kalau ada masa. Awak tengok ni kanda. Saya wish kat dia. Saya ada wish kat dia. Doraz, terima kasih. Saya tunjuk kat awak. Ni saya tunjuk kat awak je. Kat diorang tu tak tunjuk pun awak. Awak nanti kalau ada masa, nanti saya nak live dengan kanda tu ke? Boleh tak? Awak tengok ni tengok ni untuk Ryan, duduk hati kau keras. Padahal kau boleh menangis dari depan aku, tapi kau ambil satu benda untuk menangis belakang aku. Macam ni aku nampak kau dah nangis. Dan aku sangat appreciate kau. Kau adalah Lan Kroni tu yang paling lama berkawan dengan aku adalah kau. Dan apa yang aku nak cakap, mikrofon ada? Alhamdulillah. Apa yang aku nak cakap, good luck for your future, kau jangan risau. Kalau aku naik sejauh mana ke, aku akan bawa kawan kau naik. Jadi jangan risau. Thank you brother. Love you. Okay, ni tengok ni. Tengok dah, saya ada wish birthday kat dia. Tengok dah ni. Reaction dia tengok ni. Dah sampai rumah dah. Macam raya je lah. Risau saya. Bersini tak tahan bersini. Ada dia tengok ni. Tapi saya tak tengok lagi ni. Saya nak tengok boleh tak? Okey, awak dengar. Kita sama-sama dengar.
Kan dia duduk Diam, pinggir diam, diam. Okey, okey. Selamat hari jadi, selamat hari lahir kepada selamat hari sahabatku yang tak pernah berhenti. Sampai itu hari itu yo. Tapi hari let terus mana-mana itu yang masa sekarang dan hari ini dan tidak ada itu dari itu dan sebelum kita mengurang tapi sekolah orang-orang yang lain kita semua kemudian dan aku mengerti dengan kerjaan aku tapi aku berpikir kami itu lihat bagaimana bukan untuk tak pandang hal perasaan itu mau menunggu dan mau kemudian nanti aku ingin buat itu dan aku pun dapat mengenal aku buat itu so kamu Tuhan Tuhan perlu selalu berbina itu Tuhan sekarang dan menjadi bangsa dan selamat menempuh hari kehidupan dengan keluarga dan kami ini ya dan kami kita salam